Terima kasih Prof kerana memberikan saya punya tempat yang selamat. Sebab semalam saya tengok dia datang rumah Prof. Prof tahu tak? Terima kasihlah Prof kerana beri tempat yang selamat. Tak apa, sebab Prof ni kan rumah Prof. Semua Prof tahu. Di mana-mana tempat nyorok, di situ di situ lah korang sorok. Waktu anak-anak Prof tu main sorok kat situ lah. Baguslah, dia dah tak jumpa saya dah semalam. Nasib baik Prof. Kalau tak, saya dah kena bunuh dah dengan Prof jahat tu. Dia dah lah jadi alimunan. Saya pun tak nampak je. Prof kan pasang CCTV semalam. Apa tu? CCTV semalam Prof nampak kan dia punya tu kelibat dia kan kat mana. Nasib baik. Apalah pun, saya terima kasih sangat. Dah lah Prof, saya nak surai dulu. Weh Prof, apa jadi ni Prof? Biarlah. Apalah. Jadi kamu nak tempat sorok lah. Saya tahu Prof ni kan ni rumah Prof, mestilah tempat sorok. Prof semua tahu. Jom ikut Prof. Mana Prof? Prof? Mana Prof? Prof? Laju. Mana Prof? Nampaknya. Ui. Oh, rupanya ni boleh tembus Oh, jadinya ni pun boleh lah. Oh, okey. Saya akan nyorok sekarang juga. Akhirnya siap juga barang aku. Ya, ini dia barang untuk cari budak tu. Budak tu memang takkan selamat. Tengoklah nanti. Saya akan cari je dalam lubang cacing. Kita akan cari balik budak tu. Mana kau? Nampaknya dia di dalam ini. Sabar, kita kena masuk senyap-senyap. Nampaknya dia di dalam ini. Mana kau? Okey, saya nampak dia. Saya nampak dia di dalam itu. Saya akan pergi kejar dia. Alamak, tu dia nampak saya. Weh. Dah jadi ni. Alamak, tidak. Alamak, nak lari kita ni. Pak dia. Kau di dalam. Aku sebut. Lari. Prof, mana Prof? Alamak Prof. Biar aku lari. Oh, mana dia? Aku nyorok. Memang aku nyorok. Aku nyorok dulu. Lari mana ni? Lari mana ni? Okey, aku tahu nak lari mana. Aduh. Okey, aku kena nyorok kat sini juga. Tak ada pulau lain. Nyorok sini juga. Mak tak boleh panjat lah. Benang. Okey, tempat tu agak selamat. Okey. Okey, tempat ni selamat. InsyaAllah tempat ini selamat.
Wah. Oh. Dalam lagi. Dalam lagi. Wah. Okey. Aku rasa tempat ini paling selamat. Alamak. Gelap pula. Okey. Sebaik aku dah sediakan lampu solo. Oi. Ush. Ini kalau. Okey, tak apalah. Macam mana aku nak berehat kat sini kat atas ni dah apa? Okey. Masuk. Wah. Aku rasa tempat ni paling selamat. Ni boleh masuk tak ni? Wah. Boleh masuk. Wah. Inilah tempat rahsia aku sekarang. Okey. Walaupun gelap, terpaksa. Prof dah hilang. Aku tak boleh buat apa-apa. Jadi aku perlu berehat juga kat dalam ini. Tempat yang paling selamat bagi aku. Gelapnya weh. Aku rasa buka je lampu ni. Tak guna. Aku punya ni boleh sampai betul setengah km je, setengah kilometer je. Aduh hai. Tak apalah, penting dia tak kacau aku. Tak apalah, aku pun pasrah je lah. Dah lah, balik rumah lah. Oi, dia orang tak nampak aku. Don't tengok pelik. Aku ada kat tangan aku ni ada barang. Aduh, tak apalah. Ya. Tak ada apa-apa lah. Mana rumah kau? Rumah saya sini, pakcik. Ikut saya. Ikut saya, pakcik. Ni lah rumah kau. Oh, rumah kau sini. Oh, besar juga walaupun duduk seorang, besar juga. Aku perlu berehat kat rumah ni. Yalah, isteri aku tu kat rumah tu. Tak apa. Jadi kita bincang tu pasal Udin. Saya duduk dikit. Saya duduk ni Okay, boleh duduk. Nampaknya kita tak boleh lah lakukan ini. Sebab kita tak boleh sambung. Penat sangat dah. Dah lama dah kita buat ni, masih tak dapat. Jadi Apa kata kamu untuk Udin? Kata saya yalah, yang penting saya rasa dia hidup lagi. Yang penting saya rasa dia hidup lagi. Okey. Pakcik tahu, kita kena pergi rumah mana-mana. Kita masuk je rumah tu. Oh, jom, kita masuk. Okey, ini rumah yang terakhir. Okey, jom kita masuk. Ui, rumah agak lawa lah. Saya rasa kan kau duduk luar kot. Duduk luar lah. Biar pakcik seorang je yang cari. Ada orang. Dalam ni ada. Terjun pula. Ada orang. Ada orang lah. Siapa yang kat atas tu? Okey, kita pergi ke atas. Pergi atas. Alamak, dia pasang aku ke? Dia pasang aku lah. Alamak. Pasang aku. Kau siapa? Kau siapa? Oh, saya ni sebenarnya nak cari anak saya ni. Mana dia? Saya pergi rumah ke rumah, tak ada orang pun yang tahu pasal anak saya ni. Nama dia Udin. Prof. Macam Prof. Panggil Prof Okey. Prof tahu tak? Udin ni
Dia tengah tak tahulah ke mana je. Yang penting kita perlu, Prof ni pun tak tahulah dia ke mana. Dia hilang. Tahulah. Saya dah scan kat dalam rumah ni dah tak ada. Jadi Prof tak boleh buat apa-apa sebab dia dah hilang ke mana entah. Mungkin dia kena kejar dengan Prof jahat tu yang menjadi ilmuwan. Hah? Dia kena kejar? Tak boleh jadi ni. Macam mana dia boleh jadi ilmuwan lah, Prof? Alamak. Tuhai, Prof. Sorry lah, Prof, kerana mengganggu. Tak apa. Lagipun kamu ni ada hal penting. Prof baik je kalau orang main masuk ada hal penting, emergency yang penting. Prof okey je. Oh, terima kasih lah, Prof. Dah lah, Prof. Saya beredar dulu. Aduh, mana anak aku ni? Dah malam pula balik rumah. Salah ni. Rumah besar, susah lah. Udin. Oh, Udin. Mana Udin ni? Ayah dah penat dah ni, Udin. Tolonglah keluar. Ayah ni penat mencari daripada pagi sampai malam. Keluarlah, Udin. Tolonglah keluar, Udin. Penat dah ni, Udin. Aku macam dengar ayah aku panggil. Kuat betul suara ayah aku ni. Duh, aku tak boleh keluar sebab Prof tu dia masih mencari aku. Tak apalah. Sorry ayah. Udin terpaksa stay kat sini.